Go. Yeah. Okay, are you guys ready? Okay. Apa yang menjadikan kecemasan kanak-kanak di Saru Medical Center Sarawak City unik di Malaysia? Ni saya. Okay. Kita ialah hospital swasta pertama yang mempunyai kecemasan kanak-kanak. Okey, soalan nombor 2. Berapa zon yang terdapat di kecemasan kanak-kanak di Saru Medical Center Sunway City? Okay, kecemasan kanak-kanak Sarawak Medical Center ada 3 zon, iaitu green zone, yellow zone dan red zone berdasarkan kondisi pesakit. Okey, soalan seterusnya. Apakah perkhidmatan yang canggih yang disediakan di kecemasan kanak-kanak di Saru Medical Center Sunway City? Ni, I answer first. Okay. So, Saru Medical Center mempunyai jabatan radiologi yang khusus untuk kanak-kanak yang terletak di sebelah jabatan kecemasan kami dan kami menawarkan CT scan, ultrasound, X-ray dan MRI 3 Tesla. Soalan terakhir. Alright. Berapa banyak subspecialty pediatrik yang terdapat di Saru Medical Center dan macam mana dia memberi manfaat kepada pesakit pediatrik? Mi. Saru Medical Center menawarkan 26 subspecialties dalam pediatrik untuk memastikan penjagaan kanak-kanak dan khususnya untuk pediatric patients.